Tempat itu adalah di pertengahan perjalanan di antara Mekah ke Syam. Jadi penduduk musyrikin Mekah selalu melalui jalan tersebut. Abu Basir telah menjalankan gangguan terhadap pedagang-pedagang daripada musyrikin Mekah. Oleh itu, kisah diganggu oleh Abu Basir ini tersebar di Mekah. Banyak daripada kalangan Islam di Mekah yang tidak dapat keluar daripada Mekah untuk lari ke Madinah, melihat tempat yang terbaik untuk mereka lari adalah di Saiful Bahri bersama dengan Abu Basir tadi. Jadi ramailah Muslimin Mekah keluar lari ke sana, bergabung dengan Abu Basir tadi, sehinggalah jumlahnya terbentuk 70 orang. Musyrikin Quraisy rasa tidak senang dan menghantar surat kepada baginda Nabi SAW mengenai perjanjiannya. Jawab baginda Nabi SAW, hal ini tidak termasuk daripada perjanjian kerana perjanjian di antara Muslimin Madinah dengan musyrikin di Mekah. Oleh itu, musyrikin Quraisy di Mekah telah menghantar tentera untuk menyerang Abu Basir di sana. Namun Abu Basir telah lari dan dia kembali balik di Saiful Bahri. Dan akhir sekali, penduduk musyrikin Mekah tidak tahan dengan telatah Abu Basir tadi. Mereka telah menghantar utusan berjumpa dengan baginda Nabi SAW untuk membatalkan perjanjian mana-mana orang Mekah lari ke Madinah, hantar balik ke Mekah, dan orang Madinah jikalau lari ke Mekah tidak perlu hantar balik, itu dibatalkan. Setelah itu, barang siapa daripada Mekah lari ke Madinah bebas untuk memilih sama ada untuk tinggal di Madinah atau di mana. Begitu juga bahagian Madinah. Kalau orang Muslim Madinah ingin lari ke Mekah, orang Mekah pun tidak perlu hantar dan bebas untuk buat pilihan. Itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.